Pernah tak anda terfikir mengapa ada guru yang memiliki kehebatan dan kepakaran dalam ilmu tata bahasa dan sastra, namun pelajarnya masih hilang punca atau kurang minat memberikan tumpuan di dalam kelas? Adakah masalah sebenar terletak pada murid yang malas belajar ataupun sebenarnya pada seni pengajaran yang kita bawa ke dalam bilik darjah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Aminah Farhana. Saya merupakan pelajar kursus Kaedah Mengajar Bahasa Melayu. Hari ini saya akan berkongsi satu refleksi mendalam mengenai isu yang kritikal dalam dunia pendidikan, iaitu kekurangan pengetahuan pedagogi dalam kalangan guru. Baiklah, melalui video ini saya akan berkongsi bagaimana isu seperti kawalan bilik darjah yang lemah serta komunikasi boleh memberi atau menjejaskan kebolehan murid di dalam akademik. Serta saya juga akan berkongsi langkah-langkah strategik yang telah saya pelajari dalam kursus ini untuk mendepangi isu dan kekurangan cabaran tersebut. Jom kita mula. Mari kita lihat realiti di dalam bilik darjah. Bagaimana kekurangan pengetahuan pedagogi seringkali membawa kepada kesan domino yang negatif. Perhatikan visual dalam animasi afternoon class ini. Ia memaparkan perjuangan fizikal seorang murid yang cuba menahan mengantuk. Dalam kursus ini, situasi ini sering dikaitkan dengan beban kognitif yang tidak terurus. Apabila guru gagal menggunakan variasi kaedah mengajar, minda murid akan mula menolak maklumat, menjadikan setiap minit di dalam kelas terasa sangat berat dan menyeksakan. Rasa berat yang digambarkan secara dramatik ini adalah simbol kepada pengajaran yang bersifat satu hala. Sebagai bakal guru bahasa Melayu, kita belajar bahawa tanpa pedagogi responsif dan interaksi aktif, suasana kelas akan menjadi hambar. Murid bukan sahaja hilang fokus, mereka juga kehilangan jiwa untuk menghayati keindahan bahasa kita akibat persekitaran pembelajaran yang kaku. Situasi tragis ini sebenarnya boleh dielakkan jika guru menguasai pengetahuan pedagogi yang mantap. Jadi, apakah punca sebenar yang membawa kepada keadaan sebegini? Mari kita kupas dengan lebih lanjut isu pertama, iaitu kelemahan dalam pengurusan bilik darjah dan kawalan kelas. Baiklah, untuk situasi pertama, iaitu pengurusan bilik darjah yang lemah, bayangkan seorang guru mengajar tajuk sintaksis tetapi kerana kurang mahir dalam strategi pengurusan, guru yang hanya menggunakan kaedah syarahan satu hala ataupun pengajaran berpusatkan guru, hasilnya murid di barisan belakang mula hilang fokus, mula hilang minat, tidak tentu arah, suasana menjadi bising,
objektif pembelajaran gagal dicapai, dan ini membuktikan bahawa tanpa kawalan kelas yang strategik, ilmu yang hebat akan terbazir begitu sahaja. Situasi kedua, komunikasi yang tidak inklusif. Dalam kursus, kita belajar tentang pedagogi responsif budaya, iaitu jika guru gagal memahami latar belakang murid yang pelbagai dan hanya menggunakan satu saja gaya komunikasi, iaitu gaya komunikasi yang kaku, interaksi antara guru dan murid akan terputus. Murid merasa tidak dihargai, lalu motivasi mereka untuk mempelajari bahasa kebangsaan juga merosot. Jadi, bagaimana kita boleh meningkatkan penguasaan pedagogi ini? Berdasarkan apa yang telah saya pelajari dalam kursus ini, terdapat 3 langkah utama, iaitu yang pertama, transformasi peranan guru sebagai fasilitator, PBM. Saya belajar bahawa guru bukan lagi pemberi maklumat mutlak. Kita ni perlu mengamalkan pembelajaran berpusatkan murid. Sebagai contoh, dalam aktiviti membina karangan, kita boleh menggunakan teknik gallery walk. Murid berbincang dalam kumpulan dan bergerak melihat hasil kerja rakan. Ini meningkatkan interaksi dan kawalan kelas secara semula jadi. Yang kedua, teknik integrasi teknologi digital, PAK 21. Nota kursus yang menekankan penggunaan alat seperti Quizizz, Kahoot, Padlet. Sebagai guru bahasa Melayu, saya harus kreatif dan berkreativiti dalam mengajar. Mengajar peribahasa tidak lagi membosankan sekiranya saya menggunakan simulasi digital atau permainan interaktif. Ini bukan sahaja menarik minat murid, tetapi juga memudahkan pengurusan tingkah laku murid kerana mereka sibuk dengan cara yang menyeronokkan. Langkah strategi yang ketiga ialah amalan refleksikan diri dan PLC. Satu poin penting dalam kursus yang saya pelajari ini ialah pembelajaran sepanjang hayat. Guru perlu sentiasa menilai diri melalui refleksi selepas setiap sesi PDPC. Jadi, persoalan seperti apa yang tidak kena atau tidak menjadi dalam pembelajaran hari ini. Selain itu, melalui Professional Learning Community (PLC), kita guru boleh berkongsi amalan terbaik dengan rakan sejawat untuk memantapkan strategi pengajaran berbeza ataupun diferensiasi mengikut tahap dan perkembangan murid tersebut. Sebagai kesimpulan, tugasan refleksi ini menyedarkan saya bahawa menjadi guru bahasa Melayu yang hebat memerlukan keseimbangan antara ilmu, konten dan seni mengajar pedagogi. Kekurangan pedagogi bukan sekadar masalah teknikal, tapi ia juga merupakan penghalang kepada potensi murid untuk berkembang. Dengan mengaplikasikan segala kaedah yang telah saya pelajari dalam kursus ini, seperti daripada teknik penyoalan hebat hingga ke penggunaan sumber autentik, saya komited untuk menjadi pendidik yang bukan sahaja mengajar bahasa tetapi membina insan. Sekian sahaja refleksi daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.